Terima kasih kebun bunga. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan 15. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan juga kepada kebun bunga. Program Sukarelawan Mutiara merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan yang dilancarkan pada tahun 2023 dengan objektif utama mendekati dan menjantuni warga emas khususnya yang tinggal bersendirian atau tidak mempunyai penjaga tetap. Sehingga Oktober 2025, sebanyak 1,280 sukarelawan mutiara telah dilatih dan ditempatkan di seluruh negeri dengan fokus utama di kawasan seberang perai dan timur laut yang mempunyai kepadatan warga emas tertinggi iaitu sekitar 13.7% daripada jumlah penduduk Pulau Pinang. Latihan profesional diberikan secara berstruktur melalui kerjasama dengan jawapan 1A, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang bagi melatih sukarelawan menjalankan saringan asas kesihatan dan kesihatan mental menggunakan alat seperti Geriatric Depression Skill GDS, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut memberi modal asas psikologi dan penjagaan emosi warga emas termasuk kemahiran komunikasi empati dan pengurusan tekanan. Setiap sukarelawan wajib menghadiri kursus 2 hari latihan asas dan 1 hari refresher course setiap 6 bulan melibatkan teori dan latihan lapangan di pusat komuniti. Jawapan 1B, Kerajaan negeri telah merangka pelan jangka panjang bagi memastikan kesinambungan dan kemampanan program ini melalui peruntukan tahunan tetap di bawah belanjawan negeri sebanyak 2 juta diperuntukkan pada 2025 bagi menampung allowance, latihan dan peralatan asas sukarelawan. Insentif berbentuk allowance kehadiran serta sijil penggitiawan bagi mengikatkan motivasi dan kebajikan sukarelawan. Kerjasama strategik dengan IPTA, IPTS seperti USM dan Politeknik Seberang Perai bagi menarik penglibatan belia dan pelajar dalam aktiviti kesukarelawan sosial melalui program kredit co-kurikulum. Pembangunan aplikasi mudah alih Mutiara Care yang kini dalam fasa ujian bertujuan memantau lawatan sukarelawan, rekod kesihatan warga emas dan laporan intervensi secara masa nyata kepada pihak JKM dan pejabat daerah. Melalui pendekatan menyeluruh ini, Kerajaan negeri yakin sukarelawan mutiara bukan sahaja menjadi simbol kepedulian sosial tetapi juga satu rangkaian komuniti penyayang dan mampan dalam menjaga kesejahteraan warga emas Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan saya nak jemput bahagian dalam. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Bahagian dalam, soalan saya soalan nombor 16. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih juga pada ahli kawasan bahagian dalam bagi soalan yang dikemukakan. Datuk Seri Yang di-Pertua, Kerajaan Negeri Pulau Pinang melihat pembangunan prasarana dan kemudahan logistik di kawasan bahagian dalam sebagai sebahagian daripada agenda strategik untuk mengukuhkan ekonomi negeri, terutamanya di kawasan pelabuhan dan perdagangan. Usaha ini bukan sahaja memperkukuh rantaian bekalan antarabangsa, malah memberi limpahan manfaat kepada penduduk tempatan. Antara inisiatif utama yang dilaksanakan ialah pertama, pembangunan dan naik taraf terminal logistik serta pengangkutan seperti Terminal Penang Central di bahagian dalam yang menghubungkan perkhidmatan kereta api, feri, bas dan pengangkutan darat. Kemudahan ini menjadikan Penang Central sebagai hub pengangkutan bersepadu yang mampu menarik pelaburan baru dan memudahkan aktiviti ekonomi. Yang kedua, kerjasama strategik dengan syarikat antarabangsa dalam rantaian bekalan termasuk
projek pelabuhan di bahagian dalam yang menyokong aktiviti kontena dan pemprosesan ekspor ikan tuna premium. Melalui perjanjian persefahaman iaitu MOA, projek ini akan memperkukuh fungsi logistik dan memperluas peluang ekonomi setempat. Datuk Seri Yang di-Pertua, yang ketiga, pembangunan kawasan industri sokongan dan infrastruktur logistik seperti jalan akses, gudang sejuk, dermaga dalam dan sistem pengangkutan untuk menyokong aktiviti perdagangan di kawasan bahagian dalam dan Butterworth. Limpahan ekonomi daripada inisiatif ini termasuklah penciptaan peluang pekerjaan dalam sektor logistik, pengangkutan dan perkhidmatan gudang. Kemudian peningkatan nilai hartanah serta pelaburan komersial di kawasan berdekatan pelabuhan dan penubuhan pusat latihan kemahiran logistik, pusat penyelenggaraan kontena dan ruang untuk usahawan mikro dan kecil dalam ekosistem bekalan serta penyelarasan zon industri, gudang dan perumahan bagi mewujudkan ekonomi kluster yang mengoptimumkan rantai nilai negeri Pulau Pinang. Datuk Seri Yang di-Pertua, kerajaan negeri komited untuk memastikan setiap pembangunan prasarana ini dilaksanakan secara inklusif dan mesra masyarakat dengan keutamaan kepada syarikat tempatan serta penglibatan aktif penduduk bahagian dalam proses pembangunan. Usaha ini selaras dengan visi Pulau Pinang 2030, negeri pintar, hijau dan maju berteraskan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih.